Membahas. Sila, Pulau Tikus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua dan ahli Dewan yang saya hormati. Tahun 2025 menyaksikan kebimbangan besar terhadap keselamatan pelajar di negara kita. Menurut statistik Kementerian Pendidikan Malaysia, lebih 3,000 hingga 4,000 kes buli direkodkan setiap tahun melalui sistem sasiah murid, tidak termasuk kes yang tidak dilaporkan kerana takut atau trauma. Di Pulau Pinang sahaja, Jabatan Pendidikan Negeri melaporkan 1,302 kes salah laku termasuk buli antara 2023 hingga September 2025. Datuk Seri Yang di-Pertua, angka ini bukan sekadar statistik, tapi kisah benar yang membawa luka, emosi, ketakutan dan kadang-kadang kecederaan fizikal yang meninggalkan parut sepanjang hayat. Setiap angka menggambarkan seorang anak yang kehilangan keyakinan diri, seorang remaja yang takut ke sekolah, seorang pelajar yang merasakan dunia ini tidak selamat untuk mereka. Dalam beberapa kes tular, termasuk insiden yang berlaku di seberang perai, kita menyaksikan bagaimana budaya senior junior disalahgunakan sehingga membawa kepada penderaan. Ini bukan sahaja memalukan institusi pendidikan, malah membuktikan terdapat kelemahan dalam kawasan pengawasan dan intervensi. Datuk Seri Yang di-Pertua, isu ini bukan kecil kerana ia melibatkan masa depan negara, tetapi membentuk moral, kepimpinan dan kemajuan pada masa hadapan. Kita tak boleh lagi menganggap buli sebagai kenakalan pelajar atau hal dalaman sekolah. Apa yang patut kita tuntut adalah sistem yang proaktif, bukan reaktif. Oleh itu, kita perlu memperkukuhkan unit kaunselor di sekolah, memperluaskan kerjasama polis, memastikan asrama mempunyai sistem pemantauan yang berkesan dan yang paling penting, membina budaya sekolah yang menolak buli, bukan menolak mangsa. Ibu bapa juga perlulah memainkan peranan penting di rumah seperti mengambil berat terhadap anak di sekolah. Contoh, ibu bapa boleh bertanya kepada anak, bagaimana sekolah hari ini? Okey ke tak? Belajar apa? Nampak kecil, tapi pertanyaan beginilah anak akan rasa disayangi. Kita tidak menuntut keistimewaan, kita menuntut keselamatan untuk para pelajar. Kerana setiap pelajar berhak datang ke sekolah tanpa rasa takut, tanpa trauma dan tanpa perlu menanggung penderitaan yang tidak sepatutnya mereka pikul pada usia yang begitu muda. Datuk Seri Yang di-Pertua, biarlah usaha membanteras buli ini menjadi simbol bahawa negeri ini bukan sekadar membina pembangunan, tetapi membina manusia, bukan sekadar membina sistem, tetapi membina masa depan yang lebih selamat dan lebih berpergi kemanusiaan. Buli hari ini tidak lagi berakhir di pagar sekolah. Ia berlanjutan buli ke dalam telefon bimbit seperti buli cyber yang menjadikan mangsa tidak pernah benar-benar bebas minta izin. Cyberbully kini menjadi senjata baharu yang lebih dahsyat kerana ia berlaku dalam diam, tanpa saksi, tapi meninggalkan impak yang lebih besar. Isu buli ini, di sini perlulah tindakan tegas dan menyeluruh. Kita tidak boleh lagi menunggu sehingga ada video tular sebelum bertindak. Kita tidak boleh menganggap buli sebagai kenakalan pelajar dan dalaman sekolah. Itu yang perlu ditekankan. Sekian, terima kasih.